Okey, alhamdulillah kembali lagi kita di dalam sesi menguji barang yang berkemungkinan ada keindahan kebal umum. Nah, ha. Di sini kita test kat kulit terus lah bang. Nah, sebab musuh ni dia nak tetok-tetok kita, bukannya dia nak mesak rambut tu boleh tak? Ni kami nak potong. Dia bukan lagu tu noh. Ni kulit terus. Dan bila kulit, tak ada alasan lah tu rambut bukan kulit. Jadi kita buat kat kulit terus. Dan ni nampak ke tak nampak? Ni. Ni kesan ni, kesan ni. Nampak? Ni kesan gagal lah ni. Tu nampak kesan gagal. Ni kesan gagal. Tu nampak. Test terus kat tangan. Nah, jadi kita akan buat pengetesan kepada barang yang dah masuk blok tapi orang tak grab. Padahal tu dah bagi tahu dekat blok Mystic Center tu ada barang kebal umum tapi tu tak bagi tahu. Sebab kalau tu bagi tahu, maksudnya tu dah test, harga dia bukan macam tu lah. Nah, jadi kita akan cek blok adakah batu ni masih ada. Okey, ini adalah panca warna. Sebentar Oh, mahal sujud. Ya, panca warna. Tapi sebelum tu kita akan test damar ulan 2A. Ni 2A ke 1A lebih kurang. Tapi barang ni sebenarnya barang baik tau. Barang ni pernah terjual 11,000 yang ada kad dan pernah berlaku kejadian di Bromo di mana Tok ditendang kuda, Tok jatuh kuda masa tu. Terlepas tangan kanan pada pelana, jatuh terus. Kuda tu hentak dada Tok 2 kali tapi tak rasa apa pun langsung. Nak rasa macam kena ketuk gini pun tak ada. Orang keliling semua menjerit. Okey, ni batunya. Ini tak ada kad ini 97 hingga 98 di Syaki ada kebal umum. Malang sekali, tak ada yang grab. Tok tak tahulah dia orang tengok apa kan. Tapi bagi Tok ini memang cantik sebab dia ada tembaga di center dia. Tembaga dia bukan duduk merata-rata, tak. Okey. Saiz dia saiz 19. Ni saiz 19. Kalau jari ni lah. Jari ni 20. So ni tak boleh nak masuk. So dia saiz 19. Jadi kita akan buat pengetesan ni. Sat-sat sementara tu kita cek dulu di blok. Tak ada skip ni. Okey, kita cek di blok ada tak orang grab. Kalau ada orang grab, orang tu selamat. Tapi tu buat juga video untuk dia. Tapi kalau tak grab, tak di grab, malang sekali tu akan ubah harga dia serta-merta. Itulah hampa degil. Aku kata dah. Kata dah. Ada yang kat sini ni, yang tu dah memang ada kebal umum. Tapi, degil. Nak ambil juga 1A. 1A tu besar. Sebab 1A tu besar kan. Tak apa cik, tak apa. Okey, kita tengok sana. Yang ni orang grab dah. Dia ada banyak temaga kan. Okey, ni benda ni bukan masalah ada temaga tak ada temaga, besi tau, besi. Okey, bukan temaga ni macam temaga lah sebab dia tak lekat magnet. Ni. Ini belum di grab. So kita tengok mahar dia 299. 1A sold out. Ayah Is, dia tanya 2A ada lagi ke? Tok dah jawab dah pun pukul 9 malam tadi. 2A masih available. Dan dia belum ada grab lagi. So kita akan test. Kalau dia ada kebal, minta maaf banyak-banyak Ayah Is. Kan, tu terpaksa naikkan harga dia lah. Satgi kang ramai pula marah dengan tu kan. Ada yang tak yakin, dia kata betul ke kebal umum 299. Lagi ada satu pihak lagi pula kata, wah ajak untuk muda jual batu kebal 299. Kami nak jual 2-3 juta. Boleh jual 299 je. Tak apa, demi menghormati semua orang, insya-Allah
Nah, jangan risau para-para peniaga di luar sana. Kita sesama peniaga, kita saling bantu-membantu. Kan? Cuma orang kata jangan kita tikam kot tu, tikam kot ni, jangan. Hukum karma tu wujud. Nah. Jadi kita sama-sama cari makan. Nah, dan cara kita yang tersendirilah, masing-masing punya cara. Nah. Okey, baik. Tak ada orang grab. Kita test. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau tunjukkanlah kelebihan dan juga kehebatan batu damar bulan 2A ini, yang mana tak ada hamba Allah yang nak grab dia. No? Jadi mungkin video ni akan jadi pelajaran kepada orang-orang tertentu untuk tak tahu siapa dia. Kan? Jadi kita buat video ni pun atas izin Allah SWT. Masa yang diberikan pada tu, waktu malam tu, siang tak boleh, gangguan banyak. Okey, jadi kita try lah. Okey. Mana kertas? Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bawah. Menyayat hati. Syahdu. Tak boleh mazir sangat. Ada lagi batu kita nak test lagi. Bismillah. Syahdu. Baik. Sebelum tu mulakan benda ni untuk bagi tahu nah. Mungkin akan ada orang kata, biar betul, takkan semua batu yang ada kat dia ada kebal. Okey. Sebagaimana yang hangpa tengok tadi tu, batu Feros tadi tu, tak. Nah, kita abang tu terang itu tak. Tetapi di dalam semua batu yang tok ada di sini, yang datang daripada perguruan, datang daripada master, daripada teman-teman master, ini adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Maksudnya sebelum dihantar kepada tok pilih dulu. Tengok dulu, renung dulu. Tengok energi dia, yang ni bagus, yang ni bagus. Okey, hantar yang ni mai. Jadi boleh dikatakan insya-Allah kebanyakan yang kita ada di sini insya-Allah ada kebal umum. Jadi sia-sialah umur 42 tahun takkanlah nak baca energi tak reti. Kan, belajar katanya sampai berbelah-belah tahun, macam-macam pak guru. Takkan nak tengok batu ada energi pun tak reti. Fikir logik lah sama kan. Cuma tok muda ni tak berapa menonjol sangat di dalam bidang mistik. Kerana ramai orang benci. Ramai orang benci, orang tak suka. Pasal kita betul terang je. Okey? Alah. Test lagi sekali. Pisau ni tak boleh lari pada kamera. Lagi orang kata, alah, pisau tukar lah. Apalah. Jauh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Menyayat. Qalbu. Kita test. Damar bulan 2A. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan hamba menguji. Dan kau jentiklah hati manusia. Hati manusia yang engkau pilih untuk memiliki damar bulan ini. Karena sungguhnya mereka yang terpilih untuk memiliki ini, pastinya ada jalan takdir dia sendiri semasa memiliki barang ni. Mungkin bukan awak pejuang, mungkin anak awak pejuang. Mungkin awak akan jumpa satu orang yang nak berjuang dan awak hadiahkan benda ni pada dia. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sus lolo. Bismillah. Lambat nak serap. Lambat dia nak serap. Tapi bila dia serap padu. Bismillahirrahmanirrahim. Urat-urat. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Risau apa dengan urat kalau benda boleh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdu. Syahdu tuan-tuan.
Wah. Oh, terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia, tangan aku habis. Bini aku reject lagi. Ni. Hang kata tukang batu lah Eh. Ha. Oh, shadow. Bismillah. Ui. Uish. Allahu Akbar. Ui. Mau. Tu tak tekan lagi. Lekat balok tapi tak luka. Tak sakit. Oh, syahdu. Maka dengan ini kita kena tukar harga. Tunggu sat. Tak ada skip Direct ni depan mata hampa aku buat ni perangai ni. Dah sebab kita dah abang dah. Tak mau nak percaya. Tak mau percaya Tok Mat. Tok Muda kata apa tak mau. Okey tak apa. Tak percaya cakap aku no. Maka berolehlah kerugian. Mana dia? Duduk bawah dah. Tak ada orang nak ambil dia. Okey, cantik. Jadi sekarang ni lagu mana kita nak buat Okey, 2A ni kita tambah ayat sikit. Ni okay, kita buat dua ni lah. Alhamdulillah, nama produk. Damar Ulan 2A. Bentuk siap cincin. Dia beradak depan-depan hampa aku buat. Itulah tak percaya lagi cakap aku. Tak percaya. Kita berusaha berapa belas tahun dah sahabat. Kenapa lambat sahabat? Bentuk siap cincin saiz 22. Saiz dia ni, sekejap kita tengok saiz berapa. Wih, mahal. Ini bukan saiz 22 ni. Ni saiz 19. 19 Saiz 19. Saiz 19 Okey, mahar. Ni penting Mahar RM. Kalau nak letak 1000, masih ada lagi orang marah. Tengok. Aku tak nak letak harga betul tak? Ni time ni aku lambat sebenarnya. Fikir macam-macam. Fikir hati orang, fikir hati kawan-kawan, fikir hati pelanggan. Kan? Fikir semua. Orang tak fikir kat aku. Tu masalah dia. Mahar kalau kayu ulin tu bagus tau. Itu yang paling power sebenarnya. Kayu ulin berapa? 1880. Siapa yang tak tanya memang bayar 18,800. Aku gempak tu. Bubuh harga kosong satu lagi tu. Kalau hampa WhatsApp PM atau dah tengok video ni, memang harga dia 1880 je. Okay, yang ni kita pandah sikit pada situ. 1000 tak boleh. Dia ada orang marah. Bukan takut. Kita hormat sesama peniaga. Faham tak? Lagu ni lah. Tok letak harga dia 1000. Tapi denda. Denda kat hampa. Tak, apa orang kata? Tak alert. Tak alert. Padahal Tok Mat dah abang, Tok Muda dah abang dah kat dalam KKST, kat dalam blog ni. Kebanyakan barang yang kita upload hari ni dengan kemarin, yang lepas tu kita cakap kan. Kebanyakan, bukan sebilangan kecil adalah kebal umum. Cuma kita tak mau test. Kalau kita test lagu ni lah. Kalau kita test lagu ni Jadi ni kulit aku ni bukan ada jual kat DIY ni. Kalau lekat parut selama-lamanya. Kalau nak beli kulit dekat Israel, dia pun ada bank kulit mahal nak tukar kulit. Berapa 1000 harga dia. Denda
Dam hampa sebab tak percaya. Aku cah 200.5. Jadi 1250. Jangan tam, jangan kacau. Ayah tengah nak denda depa ni. 1, 2, 5, 0. 0. Tu dia. Nampak? Okey. Baik. Okey, kita bold dia, kita edit. Lain kali kan. Kalau tok kata kebai lah. Tapi hampa kena pandai tengok. Kalau batu pancawarna, katakanlah ada 10. Bukan, dia average di sebuah dia sangat kecil. Pancawarna ni macam ni Sekejap lagi kita akan buat satu video test lain lah. Ni pancawarna. Lagi mana lagi? Macam ni pun sama juga. Jadi pancawarna ni dia dalam, kita boleh kata gini, ke rarity dia pancawarna ni rarity dia untuk kebal umum 1000 dalam 1 dalam 1000. Faham tak? Kalau badar besi kita boleh kata dalam 1000 tu 600 atau 700 ada kebal umum. Okey. Jadi ni pancawarna sekejap kita test. Okey. Lah ni buat ni dulu. Okey, bismillah. Ni lah masalah kalau pakai handphone. Kalau pakai handphone memang payah nak mengedit-edit. Nak bubuh warna merah kat dekat tu. Biarlah warna hitam pun Sekejap tok masuk dalam. Kalau sempat edit lah pakai PC. Ni kalau hampa tengok aku buat update ni macam cincai kan. Ni maksudnya main daripada handphone. Handphone memang payah. Kalau nak blogger memang payah. Kita nak buat warna merah tulisan tu pun tak boleh. Bila kita klik dia tak jadi. Ni kalau tak jadi. Ni kalau ketiga. Okey, tak apa. Kita terus. Okey. So kita komen kat situ dekat Iblis Singa. Iblis Singa ni customer lama tau. Customer lama. Sangat otai lah daripada tahun 2012 ke 2013 dia mula dengan kita. Jadi okey. Maaf tuan, mahar berubah kerana sudah diuji kebal umum. Alhamdulillah. Sila ikuti mahar baru bagi 2E. Terbitkan. Okey. Dah. Okey. Jadi untuk pengujian pancawarna ni kita buat di video seterusnya. Okey.